Jenis mak bila pergi bazar Ramadan bilai. Nak Milo kat rumah ada Milo. Bukannya nak bancuh Mama buat malam-malam. Bukannya awak nak minum. Tak payah ada beli-beli sini. Minum yang kat rumah je. Milo ada kan kat rumah? Dek, tepung berita ni kira macam mana dek? RM3 boleh bagi RM4. Bagi RM4. Selong kat rumah kan siapa lagi? Yang tu berapa ringgit? Popiang tu. Sama juga. Sama juga RM3. Macam mana ni? Semua lah ambil. Semua RM4. Semua kuih ni RM4. Aida, kamu pergi beratur line panjang tu roti john tu. Beli 2. Ni adik kamu nak buka makan roti john ni Suruhlah dia beratur sendiri. Kamu ni mana melawan beladah. Kamu lah beratur adik kamu ni. Baru tak jadi 3 first time dia puasa ni kan. Kamu beratur cepat. Tak apalah. Berjimat masa sikit kan. Adik kita buka dalam kereta kan. Jap. Jangan beli lagi. Kita pusing semua dulu. Cari apa yang menarik dulu. Baru kita beli. Mama nak cari ni apam viral tu. Mana apam viral? Pusing semua dulu. Baru beli. Kamu lah jalan sini dah beli kat sana kan. Lagi sedap, lagi murah ke apa. Kita tahu. Tak payah nak ayam madu sangatlah. Dah beli ayam gulai dah ni. Makan gulai je. Lepas terawih kan pandai lah kita goreng nugget ke. Pergi makan luar ke. Ni kan beli banyak. Bukannya habis. Lepas tu nak makan sahur kononnya. Sahur esok bukan nak makan. Saya bangun pun tak mana. Tidur je manjang.